Ada pendakwah kata kita tak perlu ikut mazhab kerana Quran dan hadis sudah ada. Saya keliru. Ini bukan pendakwah, ni orang gila. Orang gila lah. Faham tak lagi? Ikut Quran dan hadis. Dapat tu kita nak ikut mana? Nak ikut mana Quran? Kita reti dah Quran. Reti dah. Lepas tu nak suruh siapa terang? Ulama terang. Itu panggil ikut ulama. Faham? Ulama ni dia ikut Quran ke ikut syaitan? Jadi mu ikut Quran, ulama ikut syaitan. Gitu. Waktu kata kalau ada ustaz kata tak wajib ikut mazhab, ustaz gila. Memang kalau kita otak kita tidak ada ilmu, tu juga. Apa ikut? Zaman Nabi mana dia ikut mazhab? Mazhab mana kamunya? Mendengar lagi mazhab Aisyah, mazhab Ali, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Abbas. Mendengar lagi? Tak dengar pasal semua orang jahil. Cuma ngaji fiqh. Kita orang awam ni kita reti mazhab Syafi'i, Maliki pasal kita cak ayam. Faham tak? Benar teman-teman ya. Maaf saya sedikit. Kita belajar itu kepada guru. Masa kita mau belajar sendiri kan sulit buat kita pahami tentang hal-hal seperti ini teman-teman. Ilmu apalagi ilmu tauhid, ilmu fikih dan lain sebagainya. Maka mazhab ini adalah imam yang memberikan keterangan buat kita agar lebih mudah memahami Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Cuma ngaji kitab-kitab besar, ngaji kitab Majmu', ngaji kitab Mughni Ibnu Qudamah, khilah mazhab ni siapa dia? Sahabat mula-mula kali. Ada yang ikut pandangan Sayyidina Umar dalam bab zakat. Ada ikut pandangan Sayyidina Abu Bakar. Dua mazhab dah situ. Terjadi selepas kewafatan Rasulullah. Kenapa? Kerana apabila nas Quran dan nas hadis itu tidak menjelaskan hukum tersebut, maka hendaklah ada seorang alim mengeluarkan hukum. Jika ada lebih daripada seorang alim, kadang-kadang terjadi keputusan hukum itu berbeza. Itu dimaksudkan dengan mazhab. Faham tak lagi? Betul. Okey. Allah kata faqta'u aydiyahuma. Itu jelas, tidak ada mazhab. Okey? Quran kata pencuri potong tangan keduanya. Baik, kat mana tangan nak potong? Situ mazhab. Sini ke, siku ke, atas lengan ke, kat kepala bau. Si jawab, nak ikut Quran. Masa leher kan seperti itu. Ayat. Nak kerak kat mana? Tak mau ikut ulama. Ulama berijtihad, beri pandangan.